Abu Hurairah ni dia ketua kepada Ahlus Suffah. Mereka-mereka yang datang ke Madinah untuk menuntut ilmu dan bersama dengan Rasulullah. Betul-betul untuk tuntut ilmu dengan hadis Nabi. Tafaqquh fid din. Grup ni mai duduk Madinah, dia tak ada keluarga apa, Nabi bagi satu ruang dalam Masjid Nabawi, dia duduk di anjung tu, nama mereka Ahlus Suffah. Ketua kepada Ahlus Suffah, yang duk urus semua Ahlus Suffah ni apa, kalau ada tahlil ke apa, contohlah ni, maka Abu Hurairah lah akan sampaikan pada semua. Kata Abu Hurairah, aku pernah berguling-guling di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi kerana terlalu kelaparan, dan semua orang yang melihat aku menyangkakan aku telah pun gila. Lapar, guling. Grup ni Nabi khaskan untuk menuntut ilmu. Sebab tu Abu Hurairah manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi di kalangan 140,000 orang sahabat Nabi SAW. Dia paling banyak. Memang Nabi khas grup ni. Memang kena ada grup ni, tuan. Grup ni. Grup ngaji ni. Bukan dia tak cari kerja sebab malas. Memang sebab Nabi khususkan mereka ini untuk mendalami ilmu agama, untuk menghafal hadis Nabi, dan kadang-kala mereka dikecualikan daripada jihad. Kadang-kala. Kalau pergi semua juga, habislah apa hadis apa. Maka Nabi asingkan kadang-kala grup ni. Sebab tu lepas Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, Abu Hurairah bekerja seperti orang biasa. Ada rumah, ada isteri, ada anak, ada keluarga, ada makanan, macam biasa lepas Nabi wafat. Dulu yang dia berlapang sampai berguling-guling antara mimbar dengan rumah Nabi ni, sampai orang main letak kaki dekat leher Abu Hurairah. Dia cerita sebab orang duk kata dia gila. Dia jadi macam gila tu. Bukan aku gila, kata Abu Hurairah, tetapi ketika itu aku terlalu lapar. Satu hari Abu Hurairah lapar macam tu juga, tapi tak berguling.